guys, so today morning we are going to Utara for our holiday, the whole family of Asna. Hope for the best and everything run well. See you in Hanya. Today, 25th of December, we are on our way to Hanya for holiday, and at the border, very few car. Advantage to us. Yeah, ke Hanya, kereta banyak, tengah queue up. Festival, kita telah pun memasuki Pekan Hanyai, bercuti sambil membantu mana yang termampu. Wow, sentra Hanyai bagusnya, cantik. Wah, ada besarnya. Ya, Hanyai kembali meriah. Sampai ke Pekan Hanyai, kesan-kesan banjir dapat kelihatan. Di situ pun hotel. Ini kesan-kesan banjir. Hotel ni dekat air Amazon. Kesan-kesan banjir di Hanyai. Kedai makan buka dah. Kami pun menginap kat sini. Kesan banjir hotel, tapi mereka cepat pulih. Hari ni saya bercuti di Hanyai. Saya nampak ada kesan-kesan banjir di Hanyai. Sampai sini. Okey, saya bercuti satu keluarga, Asna, anak menantu cucu dengan isteri menyambut bulan tahun perkahwinan kami di sini, melihat kesan-kesan banjir dan membantu kepada kenalan-kenalan kami. Alright guys, kita berada di B2 Premier Hanyai Hotel. B2 Hanyai Premier Hotel. Dan ini adalah view daripada tingkat 6.
nampak beberapa bangunan daripada Pekan Hat Nyai. So ini dah hotel B2 Anyai Punya Hotel. Ini nak pergi sini. Dia yang selalu kami makan di sini lah. Dia yang selalu kami makan di sini lah. Balik lah ni. Pagi-pagi lebih cantik sikit. Tu. Okay. Sebelum kami balik ke hotel, kami pusing-pusing Pekan Hat Nyai melihat recovery hotel yang telah kami bina dan juga sekitarnya. Penduduk Hat Nyai bukan jenis mengeluh dan cepat recover, cepat baik pulih apa yang kerusakan disebabkan oleh banjir. Hebat.